Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Zam nak tunjukkan cara bagaimana untuk kita bersihkan salur darah menggunakan Omega 3 Plus daripada Forever. Ini adalah gabungan minyak ikan, minyak zaitun, minyak calamari yang sangat baik untuk kesihatan jantung dan salur darah kita. Korang kena tengok macam mana untuk Cik Zam bersihkan salur darah guna Forever Omega Plus ni. Okey. Macam mana kita nak gunakan? Okay, hari ni Cik Zam akan tunjukkan guna. Ini adalah styrofoam ataupun polystyrene. Polystyrene ni degil dia sama juga macam kita punya kolesterol dalam salur darah. Okay, ni Cik Zam gunakan air panas. Kita tengok selalunya orang kalau lepas makan lemak lah apa kan, akan air panas lah, lemon swam lah apalah kan. Okay, tengok ni. Macam juga kita punya salur darah. Tengok ni, salur darah makin lama bila kita makan, makin lama makin tersumbat. Korang tengok, tersumbat kan. Okay, tengok guna air panas pun tak dapat menghancurkan kita punya kolesterol sebenarnya. Tengok, ni air panas betul tak, tengok. Keluar asap lagi. Okay, kita akan ambilkan ini. Ini kecil je, sebenarnya senang sangat nak makan. Dia tak akan, bila kita makan dia tak akan rasa, bila kita sendawa atau belahak tu kan tak akan rasa ikan ke apa, dia tak ada rasa hanyir. Okey, tengok ni. Dia sangat-sangat. Itu untuk bersihkan kita punya salur darah. Okey, tengok ni. Cik Zam letak sikit kat tangan ni supaya tengok korang takut. Korang punya korang akan takut nanti usus terbakar ni pula kan. Terhakis lah, tapi tak sebenarnya. Tengok ni. Sekejap sangat. Sebiji Omega 3 Plus tu. Tengok, tadi dia penuh. Dia dah mencair. Polystyrene ni mencair disebabkan dengan korang tengok, sekejap sangat dia cair. Itulah macam mana cara kita untuk bersihkan salur darah kita. Minyak ikan untuk cepat mencairkan kolesterol, dan gabungan minyak zaitun adalah minyak zaitun adalah bagus untuk kita punya sendi. Tengok sekejap je. Kalau tengok sini. Kita tengok dah tak ada dah. Dah tinggal sikit sangat polystyrene yang ada tu, dia dah mencair. Yang tadi tu penuh, sekarang dah habis. Dah cair dah. Membantu mempercepatkan pembuangan ataupun mencairkan kita punya kolesterol daripada tersumbat dalam salur darah. Sebabnya 20% penyakit bermula daripada salur darah yang tak bersih ataupun yang tersumbat. Okey, kalau korang nak cuba nak dapatkan Omega 3 Plus, okey, Roger Cik Zam. Bye. Assalamualaikum.